Untuk IF ni last malam kita makan pukul 7 malam tadi. Pukul 7 malam semalam, sekarang baru makan. IF ni kita tak boleh makan. Dan minum pun kita digalakkan minum air kosong ataupun minuman yang tak ada gula. Kita punya pembakaran lemak-lemak tu berjalan dengan lancar. Nak cuba IF, boleh buat. Tak ada tekanan. Sebab malam kan kita tidur. Kalau tak mampu nak buat puasa sunat untuk jaga kesihatan, digalakkan, recommend untuk buat IF.